ASB dah pun umumkan caruman dividen untuk tahun 2025 adalah 5.75%, sama macam tahun lepas. Tahniah saya ucapkan kepada semua pencarung ASB yang dah berjaya menikmati keuntungan dividen 5.75%. Cuma saya nak tanya satu soalan yang sangat penting. Bagi tuan-puan yang dah berjaya dapat dividen ni, apa yang tuan-puan buat? Tuan-puan belanja atau tuan-puan pilih untuk kembangkan kekayaan tuan-puan? Jom saya sharekan situasi yang sebenar. Pada Januari 2025, tuan-puan tahu tak harga emas adalah sekitar RM409 untuk 1 gram. Bagi tuan-puan yang alihkan sekitar RM300,000, pada waktu itu akan dapat sekitar 733 gram emas. Hari ini nilai 733 gram emas telah pun meningkat lebih daripada RM450,000. Ini bermaksud keuntungan yang tuan-puan dapat dalam tempoh masa 1 tahun adalah sekitar RM154,460. Cuba tuan-puan bandingkan dengan simpanan di ASB. Dividen yang tuan-puan terima untuk RM300,000 adalah 5.75%, bersamaan RM17,250. ASB ni dia bukan tak bagus, dia sangat bagus tuan-puan. Tapi sebenarnya ASB dia lebih kepada untuk simpanan short term saving. Kalau tuan-puan nak simpan lebih daripada 2 tahun, simpan emas adalah lebih baik. Sesuailah dengan pantun daripada Tuan Azizi Ali, iaitu pakar kewangan Malaysia. Kalau dulu pilih ubi, sekarang pilih beras. Kalau dulu pilih ASB, sekarang kita pilih emas. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu alihkan keuntungan ASB kepada aset emas fizikal macam dekat tangan saya ni, maka boleh isi borang biru ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan public call.